Okay, Pak, mana CD kau? Mana kaset maksudnya? Mana kaset kau? Ketuk-ketuk bagi kan. Dia dengar satu lagu, kedua lagu. Masuk lagu 3.5. Dia angkat, dia buat. Pasal ada satu hari tu saya duduk dekat meja sekretari. Jadi telefon saya angkat. Ini PMI PMI Melly Tarsi kasih 20,000 Sarawak. Album yang pertama kita hutang. Kita bayar dengan second album. Kat second album lagi lah teruk kena hutang. Okay, Assalamualaikum. Kembali ke Nada dan Nostalgia bersama dengan saya KZ Abang Kanada. Dan masih lagi bersama dengan Ben Meditasi. Okay. Dia sebut Ben Meditasi, tahulah siapa dia kan. Dia memang orang kata nama tu tak berubah. Orang dia je berubah. Kan? Berubah daripada segi fizikal macam tu juga. Ada sikit lah. Ada sikit ke depan dia. Dan yang ke depan ada ke depan tu kira spare tire. Spare tire lah. Kan? Yang berkurangan tu yang cerita lah. Masing-masing akan menempuhi alam tersebut. Kan? Okay, baik. Tadi saya dah sambung. Okay. Masa kisah pertama kali hantar album, demo single kan, dia letak dalam tong sampah. Rasa perasaan memang Ben seorang aja ke yang tak ada perasaan ataupun orang lain terasa juga? Betul ke? Saya masa tu yang hantar tu saya. Okay. Oh, tak ada band lain? Tak ada band lain tak ada. Okay. Lepas tu saya datang naik bas kan. Jadi saya pun dapat datang pun sebab saya telefon abang arwah Bapak Ruhil tu. Jadi dia kata, you datang je Ben, boleh bawa demo. Sebab saya telefon ikut. Saya dapat nombor tu pun, dulu kaset kan ada nombor Matahari, nombor tu saya telefon. Okay. Dia yang jawab. Jadi saya datang lah. Dia kata, awak datang Ben, nanti saya bagi duit tambang balik. Okay, tak apa. Jadi dia kata, abang you masuk jumpa M. Nasir. Saya terkejut jumpa M. Nasir tau. M. Nasir apa hal kan? Okay. Okay, Pak, mana CD kau? Mana kaset maksudnya? Mana kaset kau? Ketuk-ketuk bagi kan. Dia dengar satu lagu, kedua lagu. Masuk lagu 3.5. Dia angkat, dia buang. Aku terkejut sebenarnya. Kalau ikut jahat tak mesti 10 bahasa keluar kan. Jadi apa hal ni? Dia tak cakap apa-apa tau. Dia pandang lebih je. Aku angkat kaset apa. Nak buat kaset tu mahal juga. Okay, betul. Jadi dia tak cakap apa-apa mula-mula. Dia senyap. Buat tak tahu je. Aku ni bengong lah. Okay. Kita duk fikir dia psycho aku sebenarnya. Yalah, daripada datang daripada Pahang ni. Okay. Jauh-jauh penat-penat kan. Bawa kaset dengan harapan. Jadi masuk tong sampah. Okay. Sabar lagi lah kan. Memang tak dia nak kata apa lah kan. Tapi perfikiran apa masa tu? Psikologi dia tadi kata macam mana tu? Jadi kita tak melata. Okay. Dan saya ambil balik secara senyap. Saya tunggu dekat 5 minit juga baru dia cakap. Kau betul ke nak jadi artis? Okay. Saya tak boleh jawab lah. Ya tak ya kan. Jadi kalau kau boleh, masa tu bukan suara saya demo tu. Okay. Jadi bila saya dapat yang macam ni, saya duk fikir apa yang berlaku pada arwah abang Ghazid. Dia cakap benda sequence lah. Dia tak cakap ni kau nak challenge ke, tak ada. Kau try lain. Cuba lain. Maksudnya buat lagu lain atau nyanyi lain? Ya, penyanyi lain. Okay. Itu je. Dia tak adalah sombong apa-apa. Kenapa penyanyi suara tu hampir mirip dengan Amy ke? Kan? Saya rasa kalau Amy sakit tekak dia boleh ganti. Okay kan? Hampir mirip kan? Hampir mirip. Pasal lagu yang buat tu, masa tu gitaris saya yang banyak buat lagu masa tu. Dia seronok lah dapat vokal yang tinggi-tinggi. Yalah, lagi tu masa tu stage pun mula dah naik. Kalau boleh dia tak mau sama. Ya betul. Okay. Jadi saya fikir
kita tak nak ada double. Jadi benda yang sama yang berlaku di BMG dengan di Matahari. Jadi sequence dia jangan sama. Ya. Jadi saya balik, saya cerita lah dekat Band Boy. Masa tu Harry dah keluar dah. Dia dah keluar dah. Jadi betul. Aku cerita dia gelak. Lagu kita sampah ke. Aku rasa macam tu kot. Okay. Jadi aku ceritalah kat Band Boy, apa mungkin yang M. Nasir cakap tu benda yang sama yang saya cakap tu. Jadi saya kata, saya offer balik diri saya, engkau try aku nyanyi balik. Kalau tak jadi ni kita main band orang kampung je. Okay. Kan? Right. Jadi demo tu saya buat seorang-seorang. Okay, saya buat semua, saya seorang-seorang, saya nyanyi, saya bagi dengar, dia dengar. Dah okey suara kau Nasir. Okey lah. Kata, ini je lah dia suara saya je. Tak apalah. Kita hantar demo. Hantar yang tu lah. Hantar demo. Jadi, dalam seminggu lepas tu, kita turun KL. Kita turun KL. Lepas tu, kita turun KL, kita buat hantar demo kat PMI. Okay. Kita dah tak pergi company lain lagi. Pergi PMI dulu. Okay. Sebab masa tu kita dengar masa Scarecrow dah buat album. Okay. Dalam jangka masa-masa tu, Gamma pun dah keluar. Jadi dengar cerita dia nak audition band lagi. Jadi kita buat demo. Jadi masa demo tu, yang saya hantar tu, yang saya cerita ada Thomas Ham. Okay. Jadi mungkin itu rezeki lah. Kan? Jadi dia dengar, okey tak apa, audition. Saya dengar orang lain tak ada audition hati saya kan. Tahu-tahu dapat je kan. Jadi kita rasa, okey lah tak kisahlah, audition lah. Jadi benda tu berlaku dan lulus. Okay. Dan di situ dah sign kontraknya. Dia dua-dua. Okay, jadi tak mau jumpa Malaysia lah masa tu dah? Tak ada pun, tak teringat pun. Tak teringat dah. Okay, jadi sign kontrak. Kita sambung balik pasal kontrak dia kita putus tadi tu. Okay. Bila dah sign kontrak tu kan, dah baca semua baru faham. Lepas tu dengan advance dia dah bagi apa semua, tempoh dapat 10,001 tu. Lama tak? Kalau saya cakap, cari tak? Keset masa dia print 10,000 tu, depan mata saya tau. Tak sampai 3 jam, 10,000 keset ada depan saya. Siap lah keset tu? Jual siap. Dah. Kau tahu, company aku tu, PMI tu, dia punya pandai disebabkan dia pandang band ni macam handsome. Okay. Awak percaya tak, saya ada 3 poster. Sebelum keluar album, tengah dalam studio recording ada ambil gambar. Tak buat poster tau. Coming soon. Meditasi. Semua kedai kaset dah ada. Dah ada. Kaset belum keluar lagi? Belum lagi, sebelum siap lagi. Promosi je dulu kan? Cari cara dia orang promosi dulu Okay, dia dapatkan sponsor tau. Okay. Sponsor DOS. Masa tu kasut baju. Dapat. Ambil gambar. Mana kedai DOS yang hantar kasut-kasut dia, semua poster kita ada. Kedai kaset pun belum keluar lagi dah ada. Jadi, kemudian pula dapat second sponsor pula. Sponsor, pernah dengar tak shampoo Follow Me? Ya, okay. Sampai sekarang lagi. Jadi sebabkan rambut kita orang panjang. Pakai shampoo. Jadi shampoo pula. Ada orang Tapi duit tu kita orang tak dapat. Ke? Kita orang tahu kita makan je lah. Makan, lepas tu okay, ambil gambar-gambar. Keluar poster. Follow me. Ya Allah, cakap. Tapi baju dah lain, tak rock lah. Dia dah lain sikit lah dia punya tu. Okay. Third, album dah siap. Buat ambil gambar. Itu yang kadang-kadang kelang kabut. Tak ada baju. Nak tahu lah. Baju tak ada tau. Nak pakai apa kan. Okay. Jadi kita orang dapat satu kedai tu, tak tahu nama apa. Dia dekat Medan Mara. Sekarang dah tak ada dah kedai tu. Kedai tu sponsor baju tau. Ingat tak masa rock dulu kan kita pakai baju lengan panjang macam ni. Tapi bunga dia kecil-kecil kan. Lepas tu kita dapat sponsor tu. Lepas tu banyak orang bagi sponsor tau untuk pakai buat album punya cover tau. Jadi dalam masa tu tak cukup baju lah tu ke apa kan.
Pinjamlah baju kawan-kawan, baju awet saya ke, saya pinjam lah kan. Dan untuk siapkan album tu, rata-rata semua baju tu sponsor 10% je, yang lain semua baju kawan ni. Okay. Jadi benda tu ada dah, masa nak buat kulit album tu ada 3 baju. Maksudnya kat situ saya lupa, saya dapat sponsor kasut. Alamak. Maksudnya ada kasut head. Head. Yes. Dah tak ada dah. Tak ada. Tu lama. Saya pernah pakai head. Kasut head. Jadi lambang dia macam ni sikit kan. Dia apa tahu? Dia bagi kasut. Lepas tu dia bagi dia macam di kulit kaset. Siapa jawab soalan hantar post. Dapat kasut. Ya kan? Okey, dia tu lah kasut head tu kan. Jadi dia ada 4 model lah. Seorang satu model. Jadi itu kat situ je dah banyak sponsor lah. Okey, dah lepas lah. Jadi tengah pemilihan gambar kan. Jadi ada satu gambar tu memang saya sukalah gambar tu pun macam mana pun. Simpan lagi tu tak simpan lagi. Gambar tu macam nak simpan. Gambar tu ada. Pasal kulit album. Jadi pakaian tu dah tak ada lah itu. Oh iyalah memang okay, lama dah. Masa tu belum kahwin lagi lah. Baju semua pinjam baju awet lah. Kebanyakan macam tu lah. Jadi kasut pun kasut awet kadang kan. Dia pinjam. Tapi lepas tu dah album nak keluar, kita orang banyak sponsor daripada kasut head tu. Itu yang akhirnya. Minta akhirnya. Tapi dalam poster tak ada head pun. Cuma bagi ruang nak kasut hantar borang. Okay. Jadi maknanya kena beli kaset. Yes, kena beli kaset. Strategi, marketing strategi dia. Jadi yang saya cakap 10,000 tu, selepas mastering, dah siap album, dia kata, Ben, you nak tengok tak kita print kaset? Nak lah, tak pernah tengok lah. Dia kata, okay. First print kaset yang jatuh daripada mesin ada pada saya. Simpan lagi. Okay. Tak sampai 3 jam 10,000 kaset ada dah. Wah, cakap sampai 3 jam dia buat. Tapi masa tu dekat Ceras, Bukit Ceras. Dia kata, benda ni dah jual ke? Dah, dia kata. You tak perlu risau, Ben. Dah pergi Sabah, dah pergi Sarawak, pergi utara. Awalnya dia orang promo kan. Kan kita promo you punya gambar dulu. Semua. Gambar pun boleh laku ke cakap. Kalau saya cakap poster tu dijual dengan RM4 satu keping, laku. Percaya tak? Jual juga poster? Jual poster. Sebelum kaset dah ada lagi. Orang dah beli gambar dah? Dah, orang dah beli gambar. Jadi pandai lah dia punya promosi. Tapi jadi yang nak jadikan lagu tu sebenarnya, yang jadikan album tu meletup sebenarnya, tiada peringkat akhir 10%. Okay. Masalahnya company nak lagu M. Nasir. Tak ada lagu M. Nasir, tak keluar. Alamak. Jadi ada 2 lagu kosong tu. Kita dah siap 8 lagu. Kaset dah siap tu? Kaset belum lagi. Ini cerita patah balik. Okay. Jadi saya dah ingat peristiwa tu kan. Nak ke? Jadi tak kira masa tu saya punya PR nama dia Cik Roslan. Dia cari juga lagu tu M. Nasir. Dia pergi rumah M. Nasir, dia minta lagu lah. Jadi demo yang pertama saya dengar pada M. Nasir tu, saya rasa sedap bagi saya buat demo lagi. M. Nasir punya demo, bunyi ayam. Bunyi anjing, bunyi ayam, bunyi kereta lori semua ada. Kan? Masa tu, studio pun berjalan rumah kan. Dia bawa tahu. Dia tak tahu yang lagu tu okey ke tak okey dah. Ni lagu M. Nasir Ben. Kau cari. Buat kembangkan lah. Kembangkan. Jadi kita pun 4 kepala ni bincang lah. Apa kita dengar ni kan? Kan? Nak tak nak pun. Saya duduk depan piano. Kita 4 orang duduk. Dia apa dia punya note yang M. Nasir nyanyi. Masa tu lirik ada lagi. Okay. Da 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 da.
Lepas bunyi kokok ayam apa melodi dia kan. Okay dah, kita dah dapat dia punya line. Kita orang pergi studio jamming. You know studio apa? Sound Dimension. Yes. Jadi kita nak dapatkan intro. Tak jumpa. Okay, dapat chord je dia. Jang. Okay. Dengar bagi demo, bagi second producer dengar. Masa tu dia tu Thomas Sam dah balik UK, US. Dan dia abang Tommy, Encik Tommy. Jadi dia dengar. Nice ah. Okay lah. Okay. Different dengan demo yang pertama dia dengar tu daripada yang nasi. Okay, good. Okay. Dia kata, who wanna play? Kan? Ours lah. We have to play lah. Yeah. Okay. If you can play, you play. Alright. Dia tahu kita main 8 lagu tu. Tapi dia sebab lagu tu M. Nasir, dia kena bagi satu grade orang lain main. Kebiasaan dia macam tu. Ya ke? Katalah lagu Search. Lagu Isabella. Siapa main drum? Kata Abang Yazid. Siapa main bass? Mungkin orang lain. Second gitar mungkin orang lain. Kita tak tahu kan. Ya. Jadi bila komposer yang power, dia akan bagi orang yang power. Jadi bila dia cakap, who gonna play? Siapa yang nak main? Of course lah kita orang juga. Pasti arrangement kita orang. Okay, lepas tu? Jadi nak tak nak pun masuk studio balik. Channel 11. Siapkan 2 lagu. Satu lagu M. Nasir. Satu lagu Ramli Sarip. Okay. Memang power lah dua-dua tu. Jadi okay, dah buat dah. Masa tu bulan puasa tau buat. Tak jumpa intro tu. Tak jumpa intro. Jadi saya bukan marah. Saya tak marah. Pasal saya tanya gitaris, Lee boleh dapat tak Lee intro ni? Takkan nak chord je. Bagi aku sekejap. Bagi sekejap. Dapat. Legend terus. Okay. Jadi kat situ kita developkan betul-betul saya nyanyi. Lirik tak ada lah. Intro dah dapat, lirik tak ada lah. Kita tanya, siapa nak buat lirik ni? Dia hantar ke Aino Jamal buat lirik. Itu bagi kat kita orang. Saya dengar lah. Saya bengong sikit lah kan. Apa cerita dia ni? Kan? Posisi janjimu di tabir waktu yang terbuka. Saya pergi rumah dia 4 pagi. Saya kata, bang ni lirik apa bang? Kau datang rumah aku. Dia ceramah aku cukup-cukup. Kau tak kerti bahasa ke? Pukul 4 pagi. Kena khutbah. Duduk tepi tangga, tepi longkang dengan dia kan. Kau tak faham ke apa aku tulis ni? Tak faham bang jawab. Nanti macam ni. Dia cerita je. Saya faham. Okay, malam besok booking studio saya nyanyi. 1 shot. Second shot, 3 shot. Siap. Dengan backing vocal semua. Jadi producer pun okey, company pun okey. Masa tu M. Nasir tak datang itu, tak cakap okey. Bila masa dah siap, semua complete dah mixing, baru M. Nasir datang. Itu je. Jadi itu yang lagu tu, yang lagu Ramli Sarip pula. Lagi Jahanam. Sama juga proses yang sama juga. Jadi setelah siap mixing 10 lagu tu, mastering. Dan itu pertama kali tengok kaset. Okay. Maknanya sebagai seorang penyanyi kan, dan pada bakal penyanyi, kalau nak menyanyi kena faham lirik dulu. Betul. Kena menjiwai lirik tu, baru boleh sampaikan dengan perasaan. Betul. Kalau baca je, cubalah nyanyi, kita tak faham cerita. Ada setengah orang boleh, tapi jiwa tak ada. Yalah, tak sampai lah. Orang kita dengar pun sedap, tapi tak masuk. Kan? Jadi tu maksud dia kena faham. Itu yang kena khutbah. Biasa tak ada hal. Kan? Bila dah faham, barulah boleh sampai. Kan? Ya, saya betul-betul faham lirik dia. Tapi saya nak cerita lirik tu pun macam saya ni bukan ustaz. Kan? Jadi benda tu bersekitaran alam kita. Tentang Sufism lah kan. Jadi barulah kita boleh ada perasaan. Baru saya dapat hormat lirik tu. Okay, betul. Jadi kena pula suit lagu tu dengan tu. Memang ini
Ini kalau tak meletup juga jahanam juga ni. Okay. Jadi dahsyat 10 lagu tu. Okey. 10,000 album. Ya, kaset. Kaset lah. Album pertama 10,000 kaset tu. Berapa lama terjual? Ini promo dah gila-gila ni. Besok tu dah hantar semua tempat. Okay. Kira seminggu tu clear. 10,000? Yeah. Clear seminggu. Oh. Lepas tu tunggulah second order pula. Second order tu baru dia buka buku. Berapa yang tu patut dapat 40 sen tadi tu kan. Satu kaset dapat 40 sen. Okey, daripada 40 sen tu berkembang. Berapa yang dapat? Setelah dicongak-congak semua tu. Okey. Sebenarnya kalau saya ceritakan malu juga. Jadi dipendekkan. Bila dah hampir dekat 100,000. Pasal ada satu hari tu saya duduk dekat meja apa tu? Sekretari. Jadi telefon saya angkat. Ini PMI PMI Meli Tarsi kasih 20,000 Sarawak. 20,000? Keping. Sarawak. Tutup. Ini PMI ini dari Sabah lah. Ini itu Lot Bank itu Meli Tarsi mau 30,000. Wah. Order, okey. Jadi saya tulis Sarawak 20,000 keping kaset nak hantar sana. Sabah 30. nak 30,000. Yes. Jadi habis nanti dia balik, saya cakap ada order lah ni. Terkejut tau dia. Sebab saya tahu jualan album. Kan saya dah tahu lah. Itu baru Sabah Sarawak yang dalam Semenanjung. Mana ada kena kencing ke? Kencing tu biasalah. Okey, jadi dia buka buku hijau dia panjang ledger. Ledger tu okey. Daripada first day tu ni pada pakai 2,000 ni duduk rumah sewa pun ala-ala setinggal. Padang Malang. Okey. Lepas tu bila dah album tu okey sikit, you duduk sini, duduk Sentul. Duduk kat office. Dia ambil satu bahagian tu bagi dengan masa scarecrow. Jadi peningkatan lah sikit. Jadi makan dah tak perlu masak lah. Pergi makan dekat kedai Minang sana. Alright. Jadi dari kita dah tahu dah 50,000. 50,000 kita tahu dah berapa sen kita congak-congak lah. Tak banyak pun. 40 sen kali 50,000 berapa kita congak pun. Abang kira sendiri lah. Abang sendiri kan. Jadi dia kata, alamak boy, you ada hutang lagi. You beli gitar itu hari Jackson 2,000 RM2,000 Malaysia. Alamak. Ni dari gitar. Alamak ada hutang. Kira-kira saya ada hutang lah. Hasilnya tak dapat, hutang lagi ada. Okay. Alamak. Dah lah kita sign. 3+1. Maksudnya 3 album plus 1 album, 4 album lah. Jadi album yang pertama kita hutang. Kita bayar dengan second album. Kat second album lagi lah teruk kena hutang. Kan? Tapi kita tak ada lah. Yang paling saya kita dah bukan popular lah. Kita dah dikenali. Jadi kita tiap makan dekat Funfair. Tapi Funfair masa tu saya grup meditasi ni dia tak pernah dapat tiket RM5 kat Funfair. Jarang dapat. Sekali je tahun 2 kali macam tu. Dah tu kita dapat date pun tak cantik macam hari Sabtu ke hari Jumaat ke tengah minggu kan. Jadi crowd tak ada lah. Crowd kurang lah. Yang datang tu memang minat. Yang datang tu buat kaset so sign lah. Banyakkan. Jadi memang ada satu masa tu amat menyedihkan lah. Sampai saya dapat duit tak sampai RM10 pun. Setelah pecah-pecah kan. Sound system kita bayar. Ada tiket kena bayar macam tu. Jadi kadang-kadang fikir kan mana bengong kan. Apa hal dia macam ni kan. Yalah. Tapi kita sebenarnya tak pernah dapat date yang cantik. Dapat date yang cantik alhamdulillah. Kadang tengah bulan mana ada duit. Tapi tak apa. Jadi kita bayar hutang dengan buat album. Jadi hutang baru. Bila second album lagi dia pandai. Saya peruntukkan 10,000 you beli barang. Basis belilah gitar 3,000.
Dia snare 500 ya, simbol. Jadi semuanya tak sampai lah 10,000 kita belanja. 5,000 lah katakan. Tu advance tau. Advance. Lepas tu recording kat Singapura pula tu. Double. Masa tu double lah. Masa tu kita tak jauh sangat. Tak jauh lah. $1 Singapura, RM2.5 kan. Lebih kurang lah. Jadilah apa yang saya cerita ni sekarang ni, dari kacamata saya. Bukan kacamata Lee. Tak ada. Jadi sama lebih kurang lah. Jadi bila kat Singapura tu, kita ada sebulan tau. 30 hari untuk siapkan album Bidadari tu. Jadi kita orang pergi Singapura, pagi praktis buat lagu, tengah hari petang rekod lagu. Malam pagi producer dengar. Producer Abang Rosti Muhalim. Masa tu. Jadi okey. Kira-kira lah balik macam benda yang sama. Jadi tapi second album dia lagi depan lah. Sebab cover saja pun memang menarik. Saya pun tak terfikir cover tu jadi macam tu. Tapi pakaian nak kata bukan sponsor. Semua sendiri. Okay, design dia. Kau suka macam ni, kau pakai. Kau suka macam ni, kau pakai. Jadi masa tu tak terikat dengan sponsor. Kan? Jadi cuma yang saya lihat album tu sebab teknologi. Singapura masa tu teknologi dia bagus. Jadi saya tak tahu tau. Ada 2 lagu daripada album tu di mixing oleh orang putih. Mak Saleh tu adalah soundman Gun and Roses. Soundman. Masa yang sama Melissa pun buat album Cinta Untuk Nabila yang sama juga. Dia pun mix Melissa dua lagu juga. Jadi jadi saya dengar memang beza lah orang putih buat kan. Walaupun barang Singapura. Betul. Jadi saya dapat dia punya dengar, alamak bagus lah. Teknologi masa tu Singapura memang bagus. Jadi perjalanannya tak terfikir juga masa tu kalau ada sponsor macam sebelum ni kan, sebab tahu masa tu terfikir tak kalau ada sponsor kasut, penjualan kasut tak ada royalty ke kan? Sepatutnya kena ada royalty, betul tak? Ya, betul. Dia dah pakai nama kita, dia memang dia sponsor kasut untuk kita pakai. Lepas tu beli album, dia sponsor untuk melakukan album. Tujuan dia tu. Tapi untuk band ada tak royalty? Okey, setiap penjualan dapatlah 100% ke apa, tak cakap punya. Tak ada, memang tak ada cakap apa-apa. Guna nama pakai dan bawa balik lah. Itu lah. Itu dia. Jadi dari segi sponsor untuk pusing balik tak ada. Saya tak tahu lah, itu mungkin syarikat lah. Mungkin syarikat ambil untuk bayar album ke, bayar apa expenses kita orang. Tapi memang tak ada dapat 1 sen pun daripada pakaian yang dia bagi lah. Jadi second album mungkin dia orang tak nak pakai tu. Jadi kita orang dah tahu kami boleh buat pakaian sendiri, buat. Dia bagi RM1,000 burn, you punya band punya pakaian, you buat sendiri. Macam tu. Jadi banyak juga ada ketinggalan ke mistik lah kesilapan kecil yang sepatutnya boleh membawa keuntungan. Betul. Terlepas peluang semua. Malahan hutang lagi. Allah, itu dengar kan, sebenarnya bukan senang. Bukan senang. Nama naik. Daripada album berpuluh-puluh ribu pula jualan tu. 100,000 kan. Poket kosong. Hutang lagi ada. Kan? Macam boleh terkena lah tu. Kan? Betul. Gunakan property, bakat apa semua. Dapat perbelanjaan sewaktu nak mengada, nak buat kaset je. Lepas pada meletup, tak sempat lah. Tak rasa pun sebenarnya. Saya bukan nak kata tak ada dapat. Saya dapat sekali masa bulan puasa nak raya. Tapi tak banyak mana pun. Kan? Kalau fikir-fikir saya takut akan jadi royalty juga. Jadi dia tak cakap apa. Cuma kabel ni duit raya. Panggil semua band-band. Ambil 500, 100 tengok. Okey. Itu yang dapat. Jadi bila kejadian berhutang kan, band-band lain tak bercakap ke?
Tu konflik tu isu tu. Jadi isu. Benda tu sebab bila kita sign, kita sign 4 orang. Okay. Jadi bila dah tahu kita berhutang, kita masih nak ada dalam industri ni, kan? Rasa kita boleh survive lagi. Kita move on je. Move on. Walaupun dah tak ada duit kan, hutang lagi. Bila dia pandai tau. Bila nak buat satu album baru, dia akan bagi satu amount. Tapi kita tahu amount tu adalah advance from royalty. Okay. Advance from royalty. Yes. Bermakna dia bagi pakai je masa tu. Tapi bila royalty dah ada, ambil balik. Yeah. Maknanya tak ada apa-apa lah. Memang kosong lah kira. Jadi kita orang 3 album yang tu sebenarnya kosong kita. Walaupun kita punya album meletup, jualan album tinggi. Aduh. Sepatutnya boleh dapat platinum ke apa ke gold disc ke. Tapi bila kita tanya kan, you punya album ni memang boleh bayar hutang you ni. Tapi yang bayar hutang tu lebih kurang, kalau kata ada hutang 5,000, saya punya royalty 4%. Berapa keping tu nak bayar 5,000? Betul lah tu. Kita dapat 4%. Yang dia ambil RM9, 9% tu dah habis lah. Besar tu sebenarnya. RM9. Okay. Dulu RM9 kan? RM9 9%. RM9.60. Oh, RM9 6%. Kan kalau satu RM10. Okay. Dia dapat 4%. Maknanya RM9.60 dia punya. Berapa puluh ribu yang dia jual tu. Kali kalah. Kaya tak kaya? Diorang. Bos. Jadi bila dah lalu benda itu, kita dah dapat ni. Jadi kita masa tiba-tiba kena buat album yang terakhir. Nak bayar hutang ni. Okay, tutup lepas ni pun kita tutup hutang. Saya tak tahu yang album tu akan tutup company. Jadi masa tu, okay Ben, meditasi, you produce album yang ketiga, Realisma. Okay, you nak buat lagu macam mana? Atas you. Tapi nak ada lagu ni, saya nak ada lagu BPR, saya nak ada lagu MNasir, saya nak ada lagu tu lah. 3 orang ni mesti harus nak. 4 orang ni, Ramli Sarip, MNasir, Awan BPR, dengan siapa ni? Yang Kelantan, arwah Kelantan lah. Apa ya, komposer tu lah. Lupa yang mana? Lupa. Saya pun lupa. Jadi macam tu lah, nama yang besar tu memang nak ada. Okay, kita buat 6 lagu, siap. Tak ada guna session, tak ada guna apa, kita siapkan. Sampai nak bila Bayu Seri Bayu buat lirik. Lirik lah, okay. Apa siapa Lupa dah. Okay. Tak apa. Nanti datang. Jadi saya tak tahu yang company akan tutup. Jadi bila saya tanya promosi, tak macam dulu lah. Kita tak buat promosi sebab kita buat stok khabar je. Dulu punya promosi, bila keluar album, seingat saya, pergi Johor dulu. Jual kat Johor. Pergi promosi radio Johor. RTM lah. Lepas tu masuk Singapura. Lepas Singapura, keluar balik, kita pergi Kuantan. Kata pusing satu Malaysia lah. Itu kos tu semua dia letakkan dalam company, tapi sebenarnya advance. Advance. Aduh, sendiri juga terkena lah tu. Memang dia orang pegang lebih lah. Memang kita orang kena kerah habis lah. Kerah habis lah. Betul. Jadi, itu yang kita minta nak buat konsert besar. Itu yang masa tu konsert, nilai dia, kalau dapat buat konsert, suka sangat. Sebab apa? Kita dapat 100%. 100% daripada penjual tiket tu kan. Okay. Jadi tak ada masuk kena pakai siapa-siapa. Ya. Jadi bila dapat orang kata, oi meditasi, buat konsert dekat Sabah, Sarawak kalau boleh. Tapi tak dapat. Dapatlah konsert yang besar macam dekat Kuantan, dekat Johor, Terengganu, macam tu lah. Masa tu rezeki kita pada pesta je. Kalau konsert. Okay lah. Expo kan. Okay. Tapi itu pun ciput. Anda tengah-tengah minggu orang tak ada. Jadi masa tu, zaman tu tahun 90-an tu, harga meditasi pada masa tu adalah 1,900. Tambah 200 untuk perjalanan pergi balik. Itu je. Jadi 2,100 lah masa tu.
Itu je harga kita orang dulu. Kau minta lebih, buang. Jadi itulah yang saya lalui. Kalau pesta dulu, kita ada pesta menuai dulu. Dekat Terengganu, dekat Perlis. Kedah. Jadi macam Terengganu, Pahang, Johor. Cuma dia buat ada expo. Dia tak panggil carnival lagi. Carnival betul. Okey. Itu dia dalam pesta lah kan? Okey. Bayaran dalam pesta berapa? Masuk, tiket masuk. Tiket masuk tu, masa saya meditasi hanya RM3. RM3 Tapi penonton 13,000, 10,000. Daripada tu berapa persen dia bagi? Tak tahu nak kira lah. Berapa persen lah? 2,100. 2,100 2,100 bagi dengan 5 orang. Biasalah. 6 orang lah. 6 orang? Tambah pengangkutan apa semua? Kita juga sendiri lah. Dah tolak semua. Dulu tak ada tol, okey lah. Minyak pun rendah. Tapi sewa van RM80. RM80. Balik RM1,100 seorang. Itu yang nak dadik sangat artis. Nak dadik sangat. Benar je kan. Kenapa tak tahu nak cakap macam mana Dia, bila saya kaji balik, masa tu, kita perlukan manager yang betul. Ya. Tapi kebanyakan manager pula semua kau. Ada, kita pernah dapat satu manager. Bagus yang hancur. Hancur juga? Hancur. Apalah. Manager 30%. 30% lah, 30%. Bukan 30%, 30%. Ini bukan 30%, hancur terus. Hancur terus? Jadi manager tapi tak buat promosi apa? Tak ada. Pula. Dia lagi guna harta benda kita orang lagi. Dah kita orang macam, kita orang bila dah ada manager cakap, okay, meditasi ada van. Okay, kita tak tahu van tu sebenarnya bukan van dia. Dia sewa van tu kat orang. Dari orang lain. Jadi tiba-tiba dia tak bayar, orang tu cari meditasi. Jadi kita orang tak tahu pasal van ni. Kita orang tahu, kita pergi cuba van ada. Kata, kalau kau nak ambil van ni balik, ambil lah. Dia ambil van. Okay. Saya nak tanya satu soalan kan. Dengar cerita macam seronok kan. Orang seronok dengar kan. Tapi sebenarnya tadi keseronokan kita dengar ni adalah satu kepedihan. Ya, betul. Macam tajuk lagu lah. Biar pedih kasih memanjat. Kan? Okay. Nak tanya pasal satu babak atau satu suasana yang mengembirakan pun tak gembira juga. Tak ada. Dia gembira sebab bila kami berada di atas pentas. Atas pentas. Kepuasan lah. Ya, itu dia. Kepuasan. Tetapi realiti tidak. Alahai. Jadi kita orang gembirakan hati kita orang beratas pentas. Kita orang tahu. Demi peminat. Yang kita tahu lepas ni aku dapat RM50 ke RM70 ke dah tentu. Tak dalam hati tak terfikir 500 ke aku dapat. Tak ada. Tak ada. Sampai satu peringkat saya fikir RM50 aku dapat ni. Tapi tak adalah hutang dengan siapa-siapa. Jadi itu je lah. Hutang yang dengan tu lansai lah. Tak lansai lagi. Tak lansai lagi. Jadi bermakna syarikat rakaman yang buat tadi tu, dia tutup aja syarikat, bermaknanya dia belah dengan keuntungan dia dah kaut awal-awal. Langsung tak boleh nak catch up siapa-siapa lah. Tapi dia tuntut hutang lagi. Alamak. Dia nak tutup hutang. Aku kata bagi satu slip lah. Dia tak boleh nak tutup hutang sebab apa? Kau dah tutup company, aku nak bayar apa? Jadi apa yang terjualnya kaset memang tak banyak. Masa tu katalah album yang ketiga tu tak jadi 90,000 ke. Dia akan jatuh 50,000 sebab tak ada promosi. Tapi bagi saya lah kan, bagi saya dah pun bila dengar balik cerita tu, sebenarnya hutang yang ditanggung oleh kumpulan meditasi ni bukan hutang yang dibuat. Ya, bukan. Hutang yang terpaksa. Terpaksa ya. Dia diterima. Ya. Sebab kan orang kata sekolah gagal matematik lah tu. Dia sebenarnya dia gunakan alasan okey, you punya duit rumah I dah bayar. Kita ingat itu duit, bukan duit meditasi. You punya duit promosi, okey, macam-macam lah. Dah lah kita pergi promosi dah tentu pergi per orang.
Bermakna lah kita ambil kerupakan kalau lah sekarang kalau siapa nak buat album yang sebenarnya kena ada duit sendiri lah. Betul. Kalau nak pakai duit orang memang dikira okey dia pakai duit maknanya dia akan bagi kita hutang duit semula. Betul. Kan? Hati-hati Dia sekarang ni ada konsep. Okay. Jadi konsep sekarang ni apa yang kita tengok banyak orang buat sendiri. Recording sendiri. Lepas tu suruh company lain distribute. Okay. Tapi kadang-kadang company tak nak ambil. Sebab dia tak terlibat. Yeah. Jadi dia tak dapat digital punya royalty. Itu yang dia tak nak kan? Dia tak nak. Jadi sekarang pasal tu selepas tahun 2000 tahun 1995 96 saya dah tak buat lagu dah. Okay. Sebab apa? Saya tak tahu mana saya nak hala tuju lagu tu. Okay. Tapi lagu banyak. Kena pula zaman tiba-tiba datang AI ni. Saya keluarkan lagu lama, saya testkan balik. Wah, boleh belah. Kan? Jadi bermaknanya akan datang kalau orang panggil meditasi ataupun burn buat persembahan di stage show di pentas nak pakai lagu original ke lagu yang dah AI kan burn nyanyi sendiri. Saya rasa sebab kalau ikut permintaan sekarang orang suka lebih suka dengan yang AI. Apa salahnya? Bagi mood boleh nyanyi. Boleh. Kalau benda tu saya tengok pada sekarang keadaan sewa studio pun mahal. Saya nak panggil producer lain buat saya. Banyak costing tu mahal. Dari bila saya dah matang, benda-benda ni yang dia costing. Nak bayar studio, recording. Dia psycho kita lah. Jadi saya tak buat album, saya simpan semua lagu saya. Jadi kalau ada mana-mana recording company nak meditasi dihidupkan balik, saya ada demo lebih pada 30 lagu. Ada lagu-lagu baru lah yang belum keluar lagi. Lagu belum keluar Okey, baik tu dia. Jadi inilah tujuan podcast sebenarnya. Tujuan podcast kita akan bercerita kan? Persoalan-persoalan dan cerita-cerita yang orang tak tahu. Sebab bila orang sebut meditasi je kan, tak kisah meditasi kumpulan mana-mana kan, mungkin ada kumpulan lain juga menghadapi benda yang sama juga. Betul. Kan? Jadi orang tak tahu. Orang tahu dia pernah main band apa semua kan. Lepas tu dah ada duit apa semua. Tapi hakikat dia susah. Dia kita tengok bernasib baik pada kita kira pada promosi album. Ya, promosi album. Katalah kita punya promosi tak diganggu dengan mana-mana artis. Contohnya lah katalah saya nak meditasi nak keluar. Tapi masa meditasi keluar tu macam-macam band keluar. Kita ada Ikan Matra, kita ada Mega, kita ada Ekspedisi, ada Iklim. Boleh belah ke tak boleh belah kan? Betul kan? Jadi pendengar orang kata lepas ni band ni pun sedap. Band ni keluar pula album hampir serentak. Masa tu pula rocker-rocker pembina kumpulan rock ni pun bila rocker-rocker ni pula gaji pun tak besar mana pun. Nak beli album ni pun berkira. Betul? Itu belum lagi cetak rompak. Kan? Kita tak pusing pasal cetak rompak ni jadi. Kan? Ini kita usik sikit. Cetak rompak jual album original RM10 ke RM12, betul? Kan yang original kan? RM10 ke RM12. Cetak rompak RM3 je. Betul. Masa malam. Jadi isu cetak rompak ni kita dah tak boleh buat apa dah. Jadi saya ceritakan yang hari pertama saya tengok 10,000 tu. Itu yang original tulis PMI. Kan? Saya tak tahu besok saya balik keluar benda yang original tak ada PMI. Tak ada PMI. Kan? Itu saya tak tahu. Tapi kadang-kadang pergi pasar malam nampak rasa sedih tu. Betul lah kan? Dia kata kalau ini betul original saya dapat duit lah. Ada 40 sen. Ada 40 sen. Yang ni saya tak dapat tak apa pun. Tengok. Wish, tak cakap kan? Faham lah kan sekarang ni maksudnya. Jadi bila bercakap tentang cetak rompak ni kan, orang selalu dengar cetak rompak. Tapi cara cetak rompak, dah faham lah cara dia macam mana? Kan? Kita tak nak panjang lebar je. Faham sendiri. Baiklah. Kita pun dah nak sampai penghujung. Cuma satu je lah. Cerita tentang meditasi sampai paras tu. Kan?
hidup dengan penjualan album yang dapat buat 4 album. Betul? Tapi tak ke mana perginya. Tapi populariti memang saya akui lah. Kan? Walaupun meditation semua tak lah. Sampai Sabah, Sarawak pun request sampai 30,000, 20,000 semua. Jadi sekarang buat apa sebenarnya? Sekarang ada dengar kita ada buat drama. Betul. Jadi saya bukan alihkan diri saya kepada tempat lain. Saya duduk di dalam industri juga. Okey. Saya belajar, dia datang pada tahun 88 juga. Okey. Saya belajar berniaga dan saya belajar sebagai audio recording. Okey. Jadi saya belajar audio recording di FGM Studio selama 3 bulan. Jadi saya banyak tahu tentang recording. Jadi album saya pun bekerja dalam, saya yang jadi technical part dalam album meditasi, semua album. Okey. Jadi lepas tu saya lebih beralih kepada studio. Betul, beralih sampai satu masa tu tekak saya sakit. Saya jadi audio man untuk kelab malam. Kelab malam, okey. Jadi hati panas lah tengok orang main band. Kita tak boleh nyanyi. Tak syok tu lah. 7 tahun tau. 7 tahun sakit hati tengok orang menyanyi. Kita tak boleh nyanyi. Okey. Jadi kelab pun tutup. Semua kelab tutup. Dia orang dah tak main kelab sangat. Dia main kelab disco lah kan. Jadi saya tak ada beralih mana. Saya pergi tolong orang. Ben, tolong jadi audio. Jaga konsert ni. Boleh pergi. Itu je lah. Kehidupan saya. Jadi tak kemana sangat. Lepas tu dapat kerja untuk servis PA system, hotel-hotel. Okey, saya buat. Jadi sampai satu masa tiba-tiba saya dapat tawaran buat karaoke lagu-lagu Biar Pedih dengan lagu Bidadari oleh Live Record. Jadi saya ambil lah. Masa tu tawaran di-offer oleh Arwah Harun BPR. Harun BPR, okey. Yes. Okey Ben, saya cakap ambil kau ni boleh. Aku bayar kau 1,400 untuk 2 lagu dengan video klip. Macam murah sangat je kan. Video klip patut harga lain lah. Tak boleh Ben, kalau kau rasa kau nak, kau ambil. Saya kata ambil lah. Dah tak ada apa kan. Saya masuk. Masa tu band boy kita ada lagi, tapi cuma dah tak bagi konsert dah mana-mana. Macam kecewa lah. Kecewa lah, nampak lah yang Lee balik rau, Ian balik rau, main dengan siapa-siapa lah. Jadi saya buat lah tu karaoke. Jadi benda tu nostalgia tau. Nasib baik benda tu ada tau. Daripada situ saya start balik nyanyi di Carnival lah. Okay. Betul solo lah kan. Jadi saya masuk dalam TV production pula. Yang saya nak ceritakan ni kan. Dari sebab saya pandai audio. Jadi ada satu produk tu perlukan audio man yang main live band tau. Jadi diorang tak jumpa. Dia diorang cakap nama Ben lah. Saya pergi buat kerja. Masa tu program Teh Tarik Cipta RTM. Okey. Jadi masa tu ada band semua. Jadi kat situ, dari situ saya berkembang daripada audio man. Lepas tu orang bawa saya jadi assistant director untuk dokumentari lah. Travelog, majalah. Jadi saya dah faham. Lepas tu tiba-tiba Ben, kita buat drama pula. Lain tak ni kan. Jadi di situ saya belajar pula drama punya, macam mana punya perjalanan. Jadi sekarang saya ingat saya tak banyak buat drama dengan telemovie, lebih kurang dalam campur-campur tu 10 lah ada lah. Okey, jadi ada pengalaman lah kan. Baiklah, kita benar sampai penghujung dah Ben. Untuk drama, saya nak tanya, apakah drama yang Ben sendiri buat? Saya tak buat. Saya banyak jadi assistant. Okey, drama yang bergabungkan ada tentang rockers. Yang keluar tentang rockers tak ada. Saya ada buat satu. Tapi dah masuk YouTube. Tajuk dia Kembara Rockers episod 1. Kembara Rockers episod 1. Ben meditasi punya account. Okey. Episod 2 bila nak buat? Itulah modal tak ada. Modal tak ada. Jadi lepas ni kalau ada yang ada modal tu nak berkolaborasi, boleh cari Ben. Kita hidupkan balik. Sebenarnya cerita kisah Ben sendiri boleh jadi satu filem tau. Boleh kan difilmkan, betul lah Boleh difilmkan. Okey, baik. Jadi
kita nak filmkan nanti insyaAllah. Okay. Kisah ni memang betul. Kisah benar kan. Ya, apa yang saya cerita ni ada dari kacamata saya sendiri. Bukan Lee, bukan As, bukan Al-Rahyan. Macam mana saya cuba membawa meditasi ni ke depan. Lee dia bagian muzik. Bagian muzik, betul. Dia cuba cari muzik yang Lee kena. pun bukan bapa saudara apa Kev Melissa. Jadi yang As dia lebih pandai pada fashion. Kau Ben pakai macam ni Ben. Okay. Jadi kita orang, saya tak pening. Saya nak pakai baju apa? Ben kau pakai macam ni Ben. Lee pakai macam ni. Jadi di situ masing-masing ada karakter masing-masing lah kan. Masa tu cover album Bidadari tu something. Okay, tu dia. Masing-masing ada karakter, masing-masing ada kelebihan dan kepandaian masing-masing. Yes. Okay, baik. Itulah dia. Serba sedikit. Tak cukup sebenarnya. Memang tak cukup masa untuk cerita. Betul lah kata-kata dinamik tadi. Kan? Kisah ni kalau boleh 2 jam. Tapi memandangkan kita diperuntukkan 1 jam. Kan? Ini pun dah terlebih. Macam mana nak edit ni. Kan? Kita pun tak tahu. Okay, tapi tak apalah. InsyaAllah kita mungkin adakan episode yang kedua. Kita ambil sikit-sikit kan. Jadi apapun terima kasih kepada Ben Medesti ataupun Bakarudin, Bob, Bat kan. Okay. Inilah kisahnya yang kita tak tahu kita nak bagi tahu. Yang orang tu pun yang ada tahu mungkin tak cerita, tak sampai hati nak cerita. Yang tak tahu inilah perjalanan hidup seorang artis yang bernama Ben Meditasi. Kalau kata orang tu, janganlah kata orang tu kalau nak jadi artis sedialah duit tu. Betul. Dan kalau nak panggil Ben menyanyi dekat pentas, sediakan duit jugalah. Kan, yang cukup, yang betul. Janganlah terus kan. Hargailah bakat dia kan. Siapa-siapa pun, so penyanyi mana sekalipun kena hargai. Kan? Jangan mentang-mentang kau tu dah berumur semua. Jangan bagi dia 500 boleh lah. Tak boleh lah kan. Dia pun nak makan juga, family pun nak makan juga kan. Okay, kita fikir siapa sajalah kan. Okay, baiklah kepada semua. Sampai sini saja dan buat masa sini je lah. Ini dah dapat saya kupas kan dalam podcast Nada dan Nostalgia untuk kali ini bersama dengan Ben Meditasi. Dan kita dengar susah, senang. Senangnya tak seberapa sangat sebenarnya. Senangnya dalam seni 1% je. Kan? Itulah dia. Susah nak cerita lah kan. Baik, jadi sikit lah sebelum kita tutup tirai. Nyanyi lagu Biar Pedih Memanjang tu kan. Kenalah dengan tajuk lagu tu kan. Keranamu tinggallah aku dalam pada bicara bibirmu. Engkaulah bidadari seminit lagi. Dah lupa dah kan? Dah lupa dah. Itulah hati tua. Okay kan. Sampai jumpa lagi dalam Nada Nostalgia yang akan datang bersama dengan artis seterusnya. Okay. Dan saya DJ KZ Putra. Terima kasih kepada semua. Sampai jumpa lagi di Nada Nostalgia sama KZ Abang Kanada. Dan jangan lupa untuk share, like dan orang kata subscribe YouTube Nada Nostalgia bersama dengan Transtalk TV dan juga brand partner Nineflix di mana yang saya cerita tadi. Okay, di Nineflix yang akan ada bersama dengan semua yang semata. Assalamualaikum. Jumpa lagi.